Assalamualaikum. Lubuk kereta termurah di Malaysia. Yang mana ada bajet RM10,000 tapi nak pakai kereta sedap, kereta cantik. Boleh tengok video ni sampai habis bang. So abang tengok Myvi, Honda Accord, Honda City, Persona ke, Wajah ke, Kancil ke, Gentoo ke, Vira ke. Semua ni saya nak jual bawah RM10,000 sahaja. Bang, ini bukan scam, ini bukan sembang, ini bukan harga deposit. Harga kereta sebenar. Abang tengok video ni sampai habis bang. Saya akan cerita pasal 10K dulu. Okey, lepas tu abang tengok ni. Dari Rush, Innova, Beza, Mitsubishi Triton, Ford Ranger. Okey, dari sini Myvi sebelah sini. Kiri kanan ni, semua harga bawah RM20,000 saja. 160 biji kereta harga bawah 20K. Dekat Yuska mana lagi ada bang? Hanya di AR Speed World saja. Baru je masuk. So 2 jam lepas tadi masuk. Ini bang, saya nak jual RM10,000 tepat. Yang mana tengok video, abang kena komen, like dan share video dekat nombor di bawah. Saya bagi special offer RM7,900 termurah di Malaysia. Ini Myvi 1.3 manual. Kereta cat cantik, bumper SE, siap ada sport rim. Siap ada abang tengok ni bang, semua komplit. Kalau tak nak Myvi, abang nak Honda, geng Honda, boleh ambil yang ini, Honda Accord harga RM17,000, last offer RM15,000. Hari ini saya nak bagi RM10,000 saja. Disebabkan saya buat video 10K, saya bagi RM10,000. Ini jackpot bang, jackpot sangat. Abang tengok dalaman bang. Dalaman kereta abang tengok macam ini cantik. Mana nak dapat RM10,000 bang? Cukup-cukup murah. Kalau abang rasa kereta ni rotek mahal, belanja mahal, okey, sisi besar, abang ambil Honda City saja. Untuk pakai college hari-hari pun boleh. Kereta ni harga RM10,000 sahaja. Cukup murah. Okey, sebiji lagi masuk bang. Ini kereta RM13,000. Okey. Tapi saya bagi RM10,000 bawah. Tengok video sampai habis. Kita nak bagi lepas. Okey. Kalau bos kita mood baik, memang dia bagi pecah teruk bang. Honda Accord yang harga RM12,000. Kereta cantik. Ada sport rim bang. Ini barang RM12,000. Saya pecahkan harga RM10,000 sahaja. Kereta elok bang Enjin okey. Aircon pun sejuk. Gearbox tak ada masalah. Tak ada komplain. Cuma cat dia kurang sikit saja. Okey. Yang ini semua okey. Abang boleh beli, boleh pakai. Tak ada problem. Proton Saga BLM Special Edition bang Yang ini enjin dia bunyi kasar. Kalau boleh abang jangan beli. Kalau abang nak beli, beli je lah bang. Abang tengok bang. Ini original bang. Leather seat. Abang ada tak pernah jumpa Saga original seat SE yang warna brown? Abang nampak ni 25 tahun anniversary. Ini barang limited bang. Nak cari kereta ni susah. Tapi enjin dia bunyi macam bunyi lori. So abang beli kereta, abang dapat free bunyi lori. Kalau abang nak, beli. Kalau boleh, jangan beli. Kalau nak, beli je lah bang. Harga RM3,900 termurah di Malaysia. Kalau abang nak cantik, semua ada. Yang ni kurang sikit. Perdua Viva yang handsome, yang cantik. Viva Elite Original. Harga RM7,900. Ini harga cukup murah bang. Kalau tak nak, boleh ambil Proton Wajah 2007. Okey, siap ada sport rim, ada body kit, seat leather. Abang beli kereta ni terus jadi budak baik bang. Okey, abang nampak ni budak baik. Harga saya jual 12, last offer saya bagi abang RM8,900. Mesti ada yang komen, bang sekarang Wajah dah murah bang. Kejap bang, abang tengok video bang. Saya bagi Wajah bawah 5K. Kejap abang, kejap je. Okey, yang ini Proton Persona yang standard siap ada sport rim. Harga buang saya nak bagi, ni kereta cantik bang, aircon pun ada. Saya nak bagi RM8,000. Okey, Persona harga RM8,000. Condition tip top. Kalau abang nak murah lagi,
ambil yang ini. Proton Persona 1.6 manual. Siap ada sport rim Watson. Body cantik. Harga hanya berapa bang? Saya tengah fikir. 8,000 dah bagi ni. Kalau 7,000 rasa macam harga biasa. So saya bagi special offer Special offer saya bagi harga dia 5,900. Kalau abang nak murah lagi datang kedai, abang komen, abang tunjuk video ni, saya bagi RM5,000. Bang, mana nak dapat bang Persona yang cantik bang. Harga RM5,000 saja. Abang tengok dulu bang seat dia. Ini seat, ini door trim bang. Semua owner dah buat dah bang. So harga RM5,000 abang dah boleh dapat kereta manual 1.6 liter. Okay. So kalau abang nak kereta cantik auto, boleh ambil Saga BLM yang kereta original standard kilang. Kereta okey lagi, aircon sejuk, gearbox okey, enjin okey. Yang ni auto. Auto harga saya nak bagi RM8,000 sahaja. RM8,000 sahaja. Okey. So Viva. Viva ni auto. Viva Elite tahun 2010. Barang cantik harga RM10,000. Ini barang 12 saya bagi RM10,000. Kalau abang nak Viva yang dah convert Daihatsu, abang tengok bang. Lampu bumper depan semua dah convert, sport rim dah siap. Okey. Bukan depan saja bang, belakang pun dia dah convert. Saya pun tak tahulah apa yang cantik yang Daihatsu Mirah ni. Okey. So dalaman seat semua bersih bang. Bersih abang tengok betul-betul bang. Abang zoom betul-betul bang, bersih bang. Okey, ni manual bang. Manual ni harga yang kita jual macam biasalah RM10,000. Okey? RM10,000 punya barang ni saya nak pecah harga RM6,900. Kalau abang tak nak sport rim ni, abang nak rim standard saya masuk, abang bagi je lah bang. Nak bagi berapa bang? Bagi bang RM5,000. Ini harga betul-betul gila bang. Kalau abang nak free songkok pun saya bagi bang, free songkok. Okey, RM5,000. Dah body part siap. Sport rim siap. Cuma kereta ni dia ada satu problem, saya terus terang. Cuma kalau abang start dia ada asap putih sikit saja. Okey, bukan banyak, sikit. So kita menjaga gentle. Saya kena cakap banyak kali bang nanti mesti ada yang komen. Kenapa murah sangat? Kereta problem ke? Problem ke? Bang, ini tak ada problem bang. Ini pun tak ada problem. Cuma ada asap putih sikit. Kalau abang tak nak asap-asap semua, abang tutup lah dengan kad exhaust apa-apa. Okey? So yang ini Myvi. Myvi harga RM15,000. Myvi yang ada sunroof. Okey. Tahun 2013. Dalaman interior semua cantik. Aircon semua sejuk. Abang carilah bang satu Malaysia. Abang cari time berdiri ke, time baring ke, time duduk ke, time jalan ke. Abang takkan jumpa harga yang saya jual. Abang nak tahu saya nak jual apa? Bukan 12, bukan 11. Last offer RM10,000. Yang mana tengok video ni, komen sekarang. Kalau murah, komen murah. Saya bagi. Bukan 10, bukan 9. 7,900. Termurah di dunia. Myvi ni 7,900. Myvi tahun 2013. Manual bang. Tadi tu 2006. Harga 8 lebih. Ini 2013. 7,900. Kenapa abang, mesti abang tanya, kenapa murah, kenapa murah, kenapa murah? Bang, tiba-tiba bang, dah sampai sini, aurah kereta ni, dia rasa nak murah bang. So kita bagi murah. So yang ini, Viva Elite Auto, harga RM10,000. Harga biasa-biasa, bukan murah. Okey, yang murah saya cakap murah. Yang ini Nazah Citra, kereta masih cantik lagi, bawa sedap, ada sunroof, 7 seater, yang mana nak menyaga pun boleh pakai. Okey, kereta elok lagi bang, dalam keadaan baik. Harga bang, tahu nak berapa bang? Harga saya nak jual murah-murah punya. RM5,900. Okey. Kalau abang nak murah lagi, ambil yang ini. Ini Nazar Citra Auto. Yang ini Proton Gen 2 warna oren. Okey, bumper dah macam ni.
Lepas tu pintu dah kemek macam ni. Lepas tu kat sini pun ada kemek. Seat kotor auto. Yang ini kereta ni condition macam ni bang. Saya beli dari owner 5,000 sebab orang trade in. Saya jual 5,900. So siapa nak, jangan komplain banyak-banyak. Dah keadaan kereta saya dah cerita. Abang nak, abang ambil. Okey? Abang nak, abang ambil. Saya beli pun 5,000 bang sebab orang trade in. Saya bagi abang 3,900. Abang jangan minta macam-macam. 3,900 kalau abang nak, abang beli bang. Kalau abang tak nak buat macam mana bang? Saya beli pun mahal. Proton Saga. Okey. Tahu Proton Isora orang panggil? Sedan. Yang ini bukan tahun 1996 bang. Ini bukan tahun 2000. Ini tahun 2000 WL 2001 kot. 21 ke 2 macam tu. So kereta macam ni lah keadaan. Ada rim, tayar bunga tebal. Kereta boleh jalan bang. Bukan kereta rosak. Ini kereta elok lagi. Dari Gen 2 bang. Saga ni condition dia lagi elok. Body dia lagi kuat lagi, mantap lagi, lampu pun tak pecah. Yang ini Saga ni lagi padu bang. Gen 2 ni owner teruk pakai bang ni. Tapi kalau nak cantik ambil putih. Okey. So yang ini termurah di Malaysia. Abang nak, abang ambil. Harga saya nak jual berapa? 3,000 mahal, 2,500 mahal. Tak apa bang. 1,999. Dah murah bang, abang jangan minta macam-macam. Bang, 1,999. Abang dapat kereta yang cantik macam ni bang. Jackpot. Ini manual. Okey. Yang ini owner letak jual bang. Ini owner letak jual. Biasalah bang, owner dia nak tinggi-tinggi je. Ini tahun 2000. Tapi 1.5 auto. Abang nak kereta auto yang senang jaga, bukan Gen 2, bukan wajah. Inilah paling senang jaga. Gearbox dia susah nak rosak. Tapi dalaman kereta ni dikemas. Steering bang. Steering mahal bang. Okey, steering berkualiti lagi. Steering Preway dia masuk. So abang tengok dalaman kereta dia macam ni. Yang ini owner letak sini. Abang jangan marah saya jual mahal tak. Ini dia nak mahal bang. Harga nak 3,900. 3,900. Baik abang beli barang saya wajah ni. Okey. Abang tambah sikit 4,900. Abang dah boleh dapat sebuah wajah tahun 2005. Okey. So kereta ni abang tengok seat dia ada koyak sikit. Yang ini condition 5/10. Harga 4,900. 4,900 macam mana bang? Abang rasa boleh beli ke barang ni bang? Berbaloi ke bang? Ambil ni bang, Myvi ni bang. Ini Myvi manual. Kalau auto ni manual, Myvi dah convert pasuh racing. Ini body part ni bang, sahaja dah 1,000 lebih bang. Sport rim ada, adjustable ada. Belakang pun dah siap semua. Dah cun-cun dah buat bang. Okey. Ini semua dah cun-cun dah buat. Harga tahu berapa bang? Saya buang harga bang. Sebenarnya kereta ni 12,000, tapi saya nak bagi 7,900. Tak tahulah bang, hari ni hati saya ni tiba-tiba rasa nak jual murah je. Okey. 7,900, abang nak ambil. Kalau tak nak, tak ada masalah. Ini 1.3 manual. Kalau nak auto, ambil yang ini. Okey. Yang ini auto. Ada sport rim, body cantik juga lagi. So kereta okey lagi. Harga 10,000. Tapi tiba-tiba hari ni rasa macam tak apalah, kita tolong. Okey. So zaman Madani abang kena faham bang. Kita kena tolong rakyat bang. Orang lain takkan tolong, kita kena tolong kita sendiri. So yang ini saya nak bagi 7,900. Ini auto, ini manual, semua murah. Paling termurah ini bang. Ini Satria ni orang tak tahulah bang, dia ada saka ke apa. Tak nak jual-jual kereta ni. Dia mungkin sayang kita. Sebenarnya kereta ni tak ada masalah apa-apa pun. Kereta cantik, sporing pun cantik, body pun cantik. Tapi kereta ni dia mungkin ada saka dia sendiri bang. Tak nak jual-jual juga. Okey. So saya nak bagi lepaskan harga saja. Mesti saya bagi bang. Orang akan tanya, kenapa murah sangat bang? Ada problem bang. Nak cakap macam mana bang? Tak ada problem bang. Ini kereta elok, boleh jalan, gear semua masuk. Saya nak jual
Sekali sport rim 7,900. Kalau abang nak rim original, abang ambil lah bang. Sakit mata bang, hari-hari tengok kereta ni bang. Saya baru tahu ni kena, tak tahu lah kenapa. Saya nak bagi 5,900. Satria Neo 5,900. Orang gila pun tak jual bang. Tapi saya gila bang. Okey, 5,900. Ini ada sebuah kancil. Bila dah kancil memang kereta ni harga dia tinggi bang. Kancil ni sekarang harga dia, permintaan dia orang memang tinggi. Tapi saya nak jual last 5,000. Kalau abang nak murah, dia ada masalah satu saja. Okey, kereta ni bang, dia auto bang. So dia masuk gear D, memang boleh jalan. Tapi kena lama sikit, baru semua gear masuk. Okey, so nak jalan tu boleh, tak ada masalah. Kalau gear 3 tu dia masuk lambat. Sebab dia ikut time dia. Ini harga RM2,999. Ambil bang. Ambil ngam-ngam harga 3,000. Okey. So kalau abang tak nak problem-problem bang, saya nak pakai kereta untuk saja-saja nak letak barang-barang dekat store ke apa ke, ambil Wira ni. Ini Wira bang. Kereta legend bang. Abang ingat Wira ni biasa-biasa ke bang? Ini Wira bang. Ini Wira memang kereta yang tahan lasak 1.5 liter. Okey, bukan 1.3 bang, 1.5 bang. Okey. So seat macam ni lah dekat dalam kereta. Ada rim lagi. Rim engkai bang. Harga 3,000 sahaja. Ni kereta memang elok. Tak ada asap putih ke, asap hitam ke, asap biru ke, pink semua tak ada. 3,000 saja. Sebenarnya bang, kereta-kereta ni semua ni bang, abang kena faham. Saya jual murah sebab saya ambil tinggi bang. Kadang-kadang Wira ni saya ambil 5,000. Sebab owner kereta ni, dia beli dengan kami kereta lain. Harga 30 lebih. Kalau saya ambil 1,000, abang ingat dia nak jual ke bang? Memang kena tumbukkan muka saya bang. So dia orang pun nak tinggi. So bila kita ambil tinggi, kita lepaskan saja. Okey, ini semua tak ada untung bang. Sama ada abang percaya ke, tak percaya ke, terpulang. Barang-barang ni saya jual ni, jual sambil sedekah. Memang betul, jual sambil sedekah. Okey. Yang ini Proton Gen 2 Auto. Kereta elok lagi. Tapi tahun kereta 2005. Harga 5,900. Okey. Kereta cantik bang. Ni kereta cantik. Okey. Kalau nak lagi cantik, ambil yang ni. Ini Persona tahun 2010 ke 11. 1.6. Ini Persona Elegant bang. Kalau yang tadi tu Persona lama. Ini Persona Elegant. Lampu depan dia hitam. So yang ni stiker wrap dia dah pakai. Dia bukan stiker. Cat-cat. Kunci pula dia orang ni. Okay. So ni seat cover leather. Dalam dia macam ni. Auto. Ini bukan stiker bangai. Ini cat dah. So ini cat. Warna dia. Ini khas untuk siapa nak beli kereta ni. Nak meriah sangat. Boleh. Okay. Nak masuk auto show pun boleh. Warna dia dah siap-siap dah. Warna pink. Warna pink pula. Warna hijau. Okay. So harga dia. Saya nak jual 7,900. 7,900 bang. Apa lagi abang nak bang? Yang ini kereta bawah 10K. Ada lagi bang. Ada lagi. Okey, Mercedes ni kita jual adalah untung bang. Tapi harga murah juga. Okey, abang nampak ni. Dari Rush, Innova, Bezza, Mitsubishi Triton, Ford Ranger. Okey, dari sini Myvi sebelah sini. Kiri kanan ni. Semua harga bawah 20,000 saja. 160 biji kereta harga bawah 20K. Dekat Yuska mana lagi ada bang? Hanya di AR Speed World saja. Okey,